Video ini untuk adik-adik fresh grad yang baru nak beli motor. Selain daripada tu, boleh sambung tengok TikTok Galax. Dek, duduk sini. So, abang faham adik nervous? Adik nervous betul tak? Adik baru first time. Selama ni pakai duit bapak. Sekarang kena kerja, betul? So, ini abang ada 3 pesanan untuk adik sebelum adik beli motor. Adik jangan bersila kat bawah, adik. Kotor. First, abang nak adik ukur baju di badan sendiri. Adik jangan ikut kawan adik. Kawan adik beli R15 tu sebab dia nak pakai helmet full face. Kalau adik punya hati tak macam tu, jangan ikut. Jangan sebab hari ini menyesal di kemudian hari, dek. Adik. Adik jangan duduk atas tiang, dek. Yang kedua, dek, kemahuan atau keperluan. Adik nak pakai motor tu untuk keperluan adik atau kemahuan adik? Cuba adik fikir sikit secara matang, dek. Dek, adik jangan sorok-sorok, dek. Yang ketiga, dek, pengurusan kewangan, dek. Adik muda lagi. Adik jangan terperangkap dengan kes-kes blacklist yang kawan abang selalu kena, dek. Abang faham adik nak ikut trend. Tapi adik ikut trend tu berbaloi ke? Adik cukup ke duit nak support duit motor adik tu? Macam abang cakap tadi, dek, ukur baju di badan sendiri, dek. Jangan ukur baju di badan member. Member adik saiz WSL, mana muat, dek? Dek, lantak kau lah, dek. Dek, jangan terkejut tau. Abang dah tengok ramai dah orang muda yang dah blacklist. Adik bayangkan motor pun tak lepas, lagi benda lain, dek. Adik jangan jadi macam tu, dek. Abang pesan kat adik. Okay. Adik suka tau macam ni. Benci lah. Kesimpulan dia, dek, nanti lagi 5-6 tahun akan datang, career adik pun dah developing, adik pun dah banyak duit, barulah adik kejar apa yang adik nak. Ingat pesanan abang ni. Adik macam biasa, dek. Yeah.